Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ni seperti mana yang kita semua tahu, ialah Bersatu buat kecoh kan, ketika Muhyiddin tengah bagi ucapan, ada segelintir bangun dan kata suruh Tan Sri letak jawatan. Lepas tu ada juga beberapa yang bangun bagi tahu Tan Sri teruskan, kami hidup Tan Sri, hidup Tan Sri. Dia macam itulah drama depan dia bergaduh ni. Yang paling best sekali, depan Muhyiddin ni sedang berlaku drama ni, Muhyiddin cakap terus keras je, tegak je. Orang Johor kata tegak, dia cakap tegak je, terus dia cakap. Dia bila orang tanya, you tak perasan kau orang bergaduh? Tak, saya tak fokus. Saya fokus pada ucapan saya je. Jadi dekat situ orang dah menilai lah, ini Muhyiddin ni bila dia bercerita ni kan, dia tak sedap buat apa jadi. Kalau dia jadi PM, apa jadi kat bawah pun dia tak tahu. Itulah cik Muhyiddin kan. So bila Muhyiddin dah buat macam tu, dah jadi kecoh, besoknya para pengupah ataupun yang upah yang bagi ni, Azmin ke apa ke semua ni, mereka dah marah. Mereka dah kena kantoi lah. Mereka kata, siapa yang buat ni? Hamzah, kau buat kan Hamzah? Kau bayar ya Hamzah? Hamzah kata, bukan. Ini Azmin ni. Azmin kata, mana ada. Video saya kabur. Bukan saya buat. Video saya kabur, saya tak tahu. Share lah guys. Share. Jangan lupa. Share. Okay. Jadi, Azmin kata, video saya kabur. Tak nampak ni. Bukan betul ni. Tak betul. So, masing-masing nak selamatkan pungkok masing-masing. Apa mereka buat? Maka mereka telah adakan satu mesyuarat dan mereka telah keluarkan satu usul tanpa berbicara atau bincang dengan PAS tentang pencalonan Muhyiddin Yassin Din Cirit sebagai Perdana Menteri sekiranya Perikatan Nasional menang pada PRU akan datang. Bila keluar benda tu, PAS semua menikui. Tapi ada satu pendekar, nama dia Sanusi, Menteri Besar Kedah. Dia kata, hampa ni tak cerita tak apa, tiba-tiba duk bagi apa, tak mesyuarat tak apa, tiba-tiba bagi keluarkan kenyataan, kata benda ni nak bagi Muhyiddin jadi PM. Maka titik tolak daripada situ bila datang pula apa nama dia, derang punya apa ni, muktamar PAS yang ada RZ tu, kan, dia bila muktamar PAS yang ada RZ tu datang, maka orang PAS dah mula panas. Bila orang bercerita, macam mana boleh Bersatu buat keputusan tanpa berbincang dengan PAS, kan? PAS ni macam tak ada value. PAS ni seolah-olah macam, kau ni tak ada value. Kau dengar je lah kita cakap. Kau ikut je. Kau tutup mulut je. Kita buat apa kau ikut je. Itulah dia. Tak ada value. So, jadi ini sudah membuatkan PAS terbakar. Jadi bila Nusi dah mula bersuara, jadi yang lain-lain pun bersuara. Maka ketika muktamar PAS, pemuda PAS telah menyatakan bahawasanya sekiranya menang PRU akan datang Perikatan Nasional, maka mereka mahukan Tuan Ibrahim Tuan Man menjadi Perdana Menteri. Kan? Dia nak macam tu. Jadi lepas tu kita juga dengar ada PC daripada Taqiyuddin. Dia kata, PAS is ready to become Prime Minister now. So, tuan-tuan dan puan-puan, ni Taqiyuddin punya background ni sikit saya nak cerita ni. Taqiyuddin ni, dia ni adalah seorang yang pro pada Muhyiddin lah. Ketika, PN ni, dia memang pro pada Muhyiddin. Dia fikir dia follow Muhyiddin cakap apa semua dia ikut je lah. Kan, dia memang pro Muhyiddin lah, Taqiyuddin ni. Tetapi, bila tengok kenyataan baru ni, nampak macam Taqiyuddin pun dah, dia pun dah tarik handbrake tau. Thank you si Mariam. Kan dia pun dah tarik handbrake. Dia kata macam, tak maulah. Ini apa cerita ni? So dia kata PAS is ready. Jadi sekarang ni dia main bola lah. Tenis ataupun yang baru di pickleball. Pickleball. Dia bantai. So bermula daripada itu, keluarlah kenyataan daripada Sanusi. Kalau setakat nak jadi ketua, sekadar nak jadi ketua, tapi duit, jentera, segala persiapan dibuat oleh PAS, tapi korang nak claim jadi ketua, mana boleh macam ni bos, kan? Itu Sanusi sudah cakap. Sanusi bila cakap macam tu, dia kata, Lepas tu Marzuki pula. Marzuki iaitu bekas Setpol Muhyiddin Din Cirit, kan? Dia kata, jangan tak mengenang budi. Jangan menjadi manusia yang tak kenang budi. Jangan lupa diri. Ketika PRU 15, maka Bersatulah yang telah membiayai PAS. Ya. Lepas tu Sanusi pula jawab. Tak, dia orang main pickleball, tap. So, maka Sanusi jawab. Dia kata, cuba cerita Sat, hang bagi duit kat siapa? Cuba bagi tahu sikit, bagi duit kat siapa? So, Sanusi duk tanya kan. Jadi, mereka pun mulalah. Tiba-tiba mai pula Sahibus Samaha, bekas ketua UMB,
Tun Faisal. Tun Faisal kata, "Oi, jangan PAS, korang jangan jadi apa macam Karun dengan Firaun, tak mengenang budi apa semua." Ketua Penerangan Bersatu bernama Tun Faisal, budak daripada UMNO. Dulu dia lah UMNO pun dia masalah. Dia mai pula lah ni. Dia pula kata, PAS, engkau jangan jadi macam Firaun dengan Karun. Wow. Aku macam, damn, son. Tak, sekarang korang gaduh ni, dalam hal pergaduhan antara Bersatu dengan PAS ni, saya minta maaf lah. Saya nak ambil, pakar Glory Trade Through. Kau nak kalau cerita pasal Syafiq Halim, tolong mute dia. Aku tak nak sebut nama murtad semua sini. Tak baik. Kita kena api neraka nanti. Tak mau. Kita nak cerita pasal tu. So, tuan-tuan dan puan-puan, jadi bila mana dalam hal ni, saya kena ambil side lah. Jadi saya menyokong penuh PAS. Ya? Saya menyokong penuh PAS. Sebab apa? Pada pandangan saya lah, sebagai seorang rakyat Malaysia yang dituduh PKR lah, PAS lah, UMNO lah, dituduh macam-macam, orang Zahid lah, orang Rafizi lah, apa semua kan. Jadi saya punya pandangan, saya rasa bahawa saya bersetuju dengan PAS bahawa PAS dah lama menjadi budak belaan ataupun kata orang perempuan simpanan kepada Bersatu ni kan. Kan saya kata dulu PAS, saya dah kata awal-awal dulu dah. Kan, saya dah kata awal-awal dulu dah, PAS tak ubah dan tak kata orang, mereka layan hampa seperti perempuan simpanan sahaja. Bila mau pakai, dia akan pakai. Bosia, betul. Bosia tu, bosia. Itu aja. Jadi hari ini saya bersyukur kepada Allah kerana PAS telah buka mata. PAS telah nampak siapakah Bersatu sebenarnya kan. Jadi bila Bersatu ni kan, dia berebut, dia nak jadi Perdana Menteri apa semua. Jadi PAS jadi perempuan kabinet je. Betul. Jadi berbalik-balik pada cerita Kuli pernah kata PAS jadi pelacur kan. Kuli kata bukan saya. PAS jangan marah kat aku. Bukan saya kata. Kuli yang pernah kata. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita harap pintu taubat sentiasa terbuka. Saya minta kepada PAS supaya keluar daripada sokongan bodoh ni, keluar daripada gabungan yang bangang ni bersama dengan Muhyiddin Yassin ni. Okey, kenapa saya nak kata begitu PAS? Hari ni dalam sejarah tuan-tuan dan puan-puan, hari ni Tun Mahathir agaknya dia dah simpan lama, dia dah simpan, dia duk tengok, saya tak ada duit, saya duk tengok, apa gila Muhyiddin ni kan. Dia duk tengok, Muhyiddin ni gila sungguh lah Tun sudah tulis, kenapa korang berebut nak jadi PM? Bukan ke masa ni, untuk nak nak menangkan dulu, nak selamatkan negara lah dulu kan, kata Tun kan. Ini dah cerita dah kan. Tapi kenapa hampa duk berebut jadi PM? Sepatutnya benda tu menang dulu. Kalau you orang bertanding 112 kursi pun, kalau you menang 112 kursi tu, maka you akan dapat jadi apa? Jadi Perdana Menteri. Kalau you tak dapat menang 112 kursi tu, macam mana nak jadi Perdana Menteri tuan? Betul tak betul? So 112 ni tuan-tuan dan puan-puan, saya kata dulu, Tun Mahathir saya pernah tanya ada Tun, macam mana nak jatuhkan Anwar? Dia kata 112 orang ahli parlimen tarik sokongan, jatuhlah Anwar. Jadi hari ni dia tulis pada 112, 112 tuan-tuan dan puan-puan. Saya suka. Apa yang Tun tulis hari ni saya suka sebab apa? Ianya berkisar tentang kisah yang dia pernah cerita kepada saya. Dia kata nak jatuhkan orang senang aja. 112 orang ahli parlimen tarik sokongan, maka jatuhlah kerajaan yang ada hari ni. Benda tak berlaku, kita minta supaya pergi buat unsur undi tak percaya, tak ada siapa nak buat pun, betul tak ada siapa nak buat. So, jadi sekarang ni Tun bila kata, kenapa perlu berebut nak jadi Perdana Menteri sekarang, Tun sedang canon ataupun sedang sampaikan, terima kasih Pak, dia sedang sampaikan pesanan ni kepada Bersatu tuan-tuan dan puan-puan. Bersatu ni memang kita tahu Muhyiddin Yassin ni, dia punya sejarah dia memang kaki tikam belakang. Dia tikam belakang tuan-tuan dan puan-puan. Dia punya sejarah memang, dia tikam Tun pun berkali-kali. Ingat tak? Masa ketika dia nak jadi PM ke-8 tu kan, apa dia buat? Dia khianat Tun. Walaupun Tun ada number masa tu. Dia khianat Tun, dia jadi PM. Lepas tu dia tak tahan, jatuh. Lepas tu dia nak jadi PM lagi, dia tak dapat. Lepas tu saya yang paling saya tak boleh lupa ni, saya tengok depan mata saya apabila Khairuddin Abu Hassan dia pergi ke dia pergi ke office Hamzah Zainuddin kan, dia bagi hantar surat lah kan, rupa-rupanya itu amanat daripada Tun, daripada proklamasi orang Melayu, dia nak 17 seat
untuk proklamasi orang Melayu bertanding pada PRN yang lepas ni tuan-tuan dan puan-puan. PRN yang lepas, yang 8 negeri tu kan. 6 negeri tu kan. Dia bagi. Hang tahu tak? Muhyiddin buat apa? Muhyiddin bakul sampah kan benda tu. Dia tak layan pun. Tun dah kena berkali-kali dah. Tun tahu. Tun bila bercakap dengan Muhyiddin ni, Muhyiddin tak respon. Cara Muhyiddin cakap, dia salam pun hujung jari. Muhyiddin ni kurang ajar lah basically. Muhyiddin ni manusia yang tak beradab lah. Senang cerita. Supaya aku maki Muhyiddin, aku tutur Muhyiddin, aku tak takut. Dia Dencirik ni memang tak ada maruah. Dia memang tak ada adab. Dia manusia paling korang hajar memang manusia ni. Dencirik ni. Saya sakit hati bila Tun Mahathir diperlakukan begitu. Kan? Dia sebab itu saya marah. Tapi Tun ni dia fikir, tak apalah kita fikir besarnya. Tak apa kita buat. Saya kata Tun, tidak Tun. Dia akan gunakan Tun sekarang. Tiba masa dia Tun, dia akan tikam Tun, dia akan campak Tun macam tu aja. Sebab itu saya marah. Sebab itu saya kata tak boleh. Ya, kita nak berpolitik betul. Kita kena berpada-pada juga. Nak ambil tim untuk nak selamatkan negara, bukan ambil pengkhianat seperti Muhyiddin ni. Ya, Muhyiddin ni sangat-sangat teruk. Orang Johor dah lama tahu dah kan. Orang Johor semua dah tahu dah. Muhyiddin ni memang bangsat. Manusia terpaling bangsat kan. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila Tun Mahathir dah tulis macam tu hari ni, maka kita tahulah. PAS dengan Bersatu ni, sekarang kalau korang buat optical pun drama, korang kata tak apalah kita bersama sebab nak perjuangkan, kita tahu. Kita rakyat Malaysia dah tahu dah. Bersatu dengan PAS tak boleh bersama. Sebab kita tahu Bersatu adalah parti paling bangsat, parti yang terpaling pariah lah. Parti yang paling merosakkan. So, sebab jangan lupa ya tuan-tuan dan puan-puan, kita dah lupa, banyak kita dah lupa kan. Tahun lepas 6 orang daripada ahli parlimen daripada Bersatu yang tarik diri. Kan? Yang tarik diri. Lepas tu apa dia buat? Dia pergi sokong Anwar. Kan? Ingat? Siapa ingat? Kan? 6 orang daripada Bersatu tarik diri pergi sokong Anwar Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan. So, derang ni memang dah tahu dah, memang khianat. Bersatu ni adalah parti paling sampah, jijik, najis, mughalaza yang memang teruk. Minta maaf lah orang Bersatu, jangan marah lagi baik kalau sekiranya korang ni dalam Bersatu ni korang bubar kan, korang keluar daripada Bersatu pergi join UMNO, PAS atau parti mana-mana yang korang nak. Kan, sebab parti Bersatu ni dah memang habis gone dah. Habis dah. Dan saya sangat setuju PAS. Dengar hari ni saya bagi tahu PAS. Saya sokong tindakan anda. Anda berhak untuk bertanyakan kepada Bersatu, kenapa kau buat keputusan untuk menjadi Perdana Menteri tanpa refer pada PAS? Kenapa apa saja keputusan kau buat, kau tak pernah hormat PAS? Kenapa apa saja segala benda kau cakap ini hari duk ungkit pula kata tak? Nah, kata Bersatu yang bagi duit. Dia cerita ni aku nak bagi tahu PAS. Kat bawah ni dia bagi cerita kat orang. Bersatu cerita kat orang, dia cerita apa? Dia bagi tahu masa PRU 15, PAS ni bangsat tak ada duit. Jadi Bersatu bagi duit untuk kempen apa semua. Padahal hakikat dia tuan-tuan dan puan-puan, PAS ni memang tak ada duit daripada dulu. Mereka ni kutip tim Milo je duit mereka kan. Tapi mereka ada satu benda yang Bersatu tak ada. Mereka ada jentera tuan-tuan dan puan-puan yang bekerja untuk fisabilillah punya. Mereka sanggup bekerja kan, siang, malam, pagi, petang untuk nak menangkan parti mereka. Jadi, kalau ikut logik dia lah, saya nak cerita kepada penyokong Bersatu dengan penyokong PAS ni. Kalau ikut logik dia, sesungguhnya, jentera PAS memang terbaik. Dia jentera PAS macam jentera UMNO juga power, babe. Dia dua parti jentera yang paling power, iaitu UMNO dengan PAS. Jadi, bila jentera PAS ni power, dia pergi support Bersatu untuk menangkan mereka. Dan menangnya Bersatu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kerana pengaruh PAS. Adalah kerana dia gunakan agama apa semua. Dan kita boleh melihatlah sepanjang 2 tahun yang lepas ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh melihat bagaimana apabila PAS bertanding, PAS menang. Apabila Bersatu bertanding, Bersatu kalah. Ini bukan saya tipu. Bukan saya buat cerita sikit lagi guys, tak lama lagi guys. Tiang gol dah cabut lah, Ramlan pun dah cabut surrender dah. Bukan. Bukan. Ya, ini cerita betul. Cerita betul di mana mana saja Bersatu bertanding, Bersatu kalah. So di mana PAS bertanding, PAS menang. Tetapi di mana PAS punya calon keluar dan masuk Bersatu, konon-konon nak tunjuk, nak mengabui mata pengundi, maka kalahlah dia. Iaitu di mana tuan-tuan dan puan-puan? Dekat tempat Tunku Razali, tuan-tuan dan puan-puan. Ini hakikat. Jadi ini hakikat ni kita kena terima hakikat. Kan? Habis. Gone dah. Kalau PAS masih duduk bawah Bersatu ni, hancur. Hancur, babe. Tak boleh. Bersatu ni tak boleh buat partner. Kalau PKR ke PH nak ambil Bersatu, ambil lah. Ambil, kau tengok apa jadi. Kan? Tak boleh. Ni memang bangsat dari parti, tak boleh. Bersatu menang kerana PAS. Ya, betul. Itu hakikat. Itu adalah hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan. So, kepada penyokong PAS, fikir baik-baik. Ya, korang
apa nama dia hari ni bersatu menang, bersatu kuat adalah disebabkan PAS. Jangan fitnah lah, saling fitnah kepala otak apa benda ni. Cerita ni hakikat. Kalau fitnah tolong saman. Kalau saya fitnah tolong saman, bahawasanya bersatu tidak menang kerana PAS. Bersatu gunakan jentera PAS, bersatu gunakan segala benda. Ini yang cakap ni Sanusi. Sanusi yang cakap. Sanusi tu siapa? Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS. Kalau Sanusi, kalau kau tak percaya cakap Sanusi, maknanya Sanusi fitnah lah ya? Sanusi penipu. Begitu. Kita jangan cerita Sabah apa semua. Sekarang kita cerita pasal PAS dengan bersatu ni. Saya nak tanya ni. Betul tak betul? Sanusi berani. Dia buka mulut. Maka yang lain-lain pun dah beranilah buka mulut sekarang ni. Jaga kain sendiri. Ikan baung ni mesti budak bersatu kan? Tak, ikan baung. Bersatu dah habis dah. Kau suruh aku jaga kain sendiri kan tak ada. Habis dah. Bersatu is gone. Siapa-siapa bersama dengan bersatu, maka kamu pun akan dapat sial. Saya nak nasihatkan UMNO, saya nasihatkan kepada parti-parti lain, jauhi parti bersatu ya. Saya juga nak nasihat kepada MIC yang syok nak join PN ni. Kena. Parda puntah mana yar itu para. Parda Lu gila ke? Lu mau pergi join sama ini apa ini gila mes apa gila ke lu? Tak payah. Lu sana mau join PAS tak apa. Ya, 6 orang dah khianat parti. 6 orang khianat parti daripada mana bersatulah. Hampa lupa ke? Melayu mudah lupa. Melayu ingat Patah Amin je. Patah Amin. Tengok Patah Amin je yang dia kering boleh jadi air terjun. Patah Amin. Tonton dah perempuan Patah Amin kahwin. Dapat anak darah. Lepas tu dapat gift 893,000. Ya Allah, dekat 1 juta dia dapat. Rezeki dia tak apa, seronok kita tengok. Bagus. Tapi alangkah baiknya tuan-tuan dan perempuan, kalau sekiranya duit yang hampa bagi kat Fatah Amin tu, dah lah dia dapat benda baru. Anak darah lagi dia kata, dapat apa semua syok kan. Muka serupa kayu. Kalau keras macam kayu tak apa. Takut muka je macam kayu, tapi benda tak keras. Tak apalah, tu rezeki dia. Kalaulah korang buang spend duit 900,000 tu kepada YB Viral yang bantu orang, kan bagus. Betul tak? Ini hampa pergi baling duit kat sana semua. Aku pun tak tahu. Dia dah kaya, hampa pergi kayakan dia lagi. Tak tahulah. Suka hati korang lah, duit korang kan. Lantak lah korang. Perlu apa aku, betul ya? Aku nak cakap apa? Tetapi tuan-tuan dan perempuan, cerita dia itulah kan. Kita berbalik-balik kepada bersatu dengan PAS ni. Saya dah cakap lama dah. Saya ciri kasih taruh pada Pugari saya sudah cakap lama. Saya dah cakap lama dah. Tak boleh. Ini bersatu parti pengkhianat. Bersatu ni parti paling bangsat. Betul tak betul? Jadi tuan-tuan dan perempuan, Allah nak tunjuk hari ni. Dan satulah Muhyiddin, pengkhianatan yang kau buat terhadap Najib bersama dengan tim-tim kau, hari ni Allah bayar cash tau. Janganlah kata bocah Rafizi semalam buat statement. Apa pula? Najib kalau kena ni. Rafizi, kau tu sotong gurita. Kau tutup mulut, kau diam-diam. Kau pergi jaga anak kau. Anak kau apa cerita? Kena cucuk tu dah tukar transform jadi apa-apa ke? Belum ke? Dah ke belum? Kau pergi drama Rafizi. Rafizi. Tolonglah Rafizi. Tolonglah Kau jangan cerita pasal Najib lah. Jangan cerita. Kami dah buktikan Najib curi duit. Najib ambil tu. Najib ambil ni. Poda. Kau yang lain Zahid kan? Kau jangan jadi munafik lah. Berapa ramai yang ada lagi tu, Siwa Kumar ke apa semua, kau tak cerita pun. Betul tak? Lim Guan Em yang terowong kau tak cerita pun Rafizi? Korang dah dengar tak? Rafizi usik pasal Lim Guan Em yang terowong. Siwa Kumar ber-97 juta masuk bawah kapet. Hana Yo punya laki ambil duit. Rafizi ada cakap apa-apa tak? Aku nak tanya rakyat Malaysia ni. Ada tak? Ada tak? Tak ada kan? Tapi bab Najib, Rafizi take it very personal Pasal apa ambil upah dulu dengan bos-bos Cina. Takut bagus Tosah sembang. Tutup mulut Rafizi. Diam. Pergi jaga anak hang. Takut ada orang cucuk lagi nanti kan. Pergi jaga anak hang. Cukup. Tak ada. Hampa tosah sembang. So jangan nak hina Najib ke apa ke. Hampi jaga punai hang sendiri je. Punai kamu. Gila ni Rafizi. Aku benci betul tengok dia. Aku tak tahu kenapa lah. Dia Fatah Amin ni semua patut letak tempat kan. Lepas tu bagi gift free banyak-banyak. Aku tak boleh lah. Letih aku sial. Tapi itulah kan. Anyway, itulah saya nak cerita. Salim Baruah Mahathir. Damn, Salim Baruah Mahathir Okey lah. Nak buat macam mana? Tak apalah. Saya cuma bagi tahu benda betul kan. So ini hari tuan-tuan dan perempuan dah tengok kan. Bersatu kita bersatu. Ini bukan bersatu UMNO ini bersatu celaka. Fatah Amin pula. Salim Ramlan sihat kan? Sihat.
Pasal apa Yusri Ali? Bini hang tengok Fatah Amin dia berayak ah. Yusri Ali. Bini hang tengok Fatah Amin je dia, bang saya berayak bang, jom bang. Okeylah, tak apalah. Rezeki hang. Setuluh kasih weh. Oh, lagi satu yang terbaru, lagi satu saya dengar cerita baru. Cikgu Bat dah merajuk katanya. Cikgu Bat merajuk kata, dia merajuk kata saya tak mau lah apa semua. Cikgu Bat ada 3 bini, pi enjoy. Kita dapat rasa 1 je. Hang dapat rasa 3. Panjang, pendek, luas, ketat apa semua hang dapat rasa rezeki hang lah kan. Kita rasa 1 tu je kita rasa kan. Hang untung. Baik hang pergi fokus pada 3 yang ada tu kan. Boleh servis. At least boleh fokus sikit servis tu kan. 3 kali 4, oh gila hang. Kita ada 1 je. Itu juga, itu pun dapat susah kan. Dia ada 3. Senangnya dalam hati kalau beristeri 2, seperti dunia anak yang punya kepada isteri tua. I say I love you. Isteri tua merajuk, masuk isteri 2. Isteri 2 merajuk, 3 lu pergi. Sekarang lu ada 3 bos. Kita nganga. Duk bagi duit ke hang, kaya. Lele hang dapat 3, kita nganga apa pun tak ada, betul ya? Oh, dia dapat 400k nak cuti. Yalah, betul lah. Anak apa, menteri surat senyap 400k. Oh, damn. Kau pun tahu ya? Bau sup. Damn, son. Duit ada banyak, enjoy lah. Kasih habis ya. Tak payahlah sembang. Tak payah sembang banyak lah. So, sekarang ni kita nak tengok. PAS. Ni. Salim Iskandar nak bagi tahu PAS. Ya. Sudah-sudahlah tu. Ya. Cukup-cukuplah tu. Bagi mampus sama bersatu. Angkat kaki. Keluar dan tinggalkan mereka. Kemudian korang nak buat apa? Sama ada korang nak join kerajaan perpaduan, korang nak bekerjasama dengan UMNO, korang nak buat apa, itu terserah pada korang. Sebab aku rasa itu akan buatkan PAS jadi lagi kuat daripada korang terus menjadi, korang jadi anjing kepada Bersatu. Jadi perempuan simpanan, jadi bosnya kepada Bersatu. Buat apa? Betul tak betul? Kan? Dengar cakap aku. Aku malam ni aku tak buat live panjang, aku buat pendek je. Bagi korang shock sikit lah kan? Sikit je. Sikit je lagi guys. Sikit je lagi. So, gerak solo ke, gerak dengan siapa ke, apa saja keputusan korang PAS, aku akan sokong kau selagi korang tidak bersama dengan Bersatu. Okey? Sebab kau duduk dengan Bersatu, kalau kau letak bekalkan Muhyiddin Yassin, kau nak jadi menang PRU akan datang, kau boleh bye-bye. Faham? Nanti Bersatu cakap PAS pecah undi Melayu kalau keluar PN. Wow. Tuan-tuan dan perempuan, Bersatu bukanlah Melayu dan Melayu bukanlah Bersatu. Melayu kalau nak bersatu, dia tak perlu ke parti bersatu. Melayu kalau nak bersatu, dia boleh bersatu dengan majoriti parti Melayu yang dia boleh sokong. Sebab kita ni bukan orang parti. Kita tak ikut parti kau pun. Kalau parti kau, kita nak anut parti kau tak. Tapi kalau kita tengok combination, saya percaya Melayu-Melayu kat Malaysia ni, kalau dia melihat PAS dengan UMNO bekerjasama dengan parti-parti lain, maka kami akan sokong. Tak ada masalah. Because itu adalah parti Melayu yang terbesar. Combine sekali. Apa jadi pun, terima kasih. Terima kasih Azlan, terima kasih. Apa jadi pun, PAS dengan PAS dengan UMNO sebab dia mereka adalah 2 parti Melayu terbesar. Bersama dengan combine dengan parti-parti lain semua, tak ada masalah. That is the best. Kan? So, tuan-tuan dan perempuan, Bersatu is gone. Bersatu, saya ini hari saya cakap, saya sedang menanti Bersatu ditalkinkan. Saya sedang menanti Bersatu dikuburkan, ya. Untuk orang-orang UMNO di luar sana, my friends all, okay, kepada kawan-kawan UMNO saya, InsyaAllah saya akan perjuangkan supaya, sebab saya rasa Bersatu masuk tujuan dia untuk gantikan UMNO. Tengok Bersatu lagi celaka, kan, dengan khianatnya, dengan sapu duitnya. Kau jangan cerita Jana Wibawa, DNB semua macam-macam lah dengan sapu duit kan. Syed Anwar Musa kata apa? Oh, Muhyiddin lah bagi kami duit. Kantor Syed, kau kata kau sendiri confess. Damn. Okay. Jadi, dan peliknya Anwar Musa jilat kuat sangat Muhyiddin Yassin. Kenapa dia masuk PAS? Kenapa kau tak masuk Bersatu Anwar Musa? Oh, sebab dia tahu kalau Bersatu kat Kelantan tak laku. Kan, dia kena ada PAS juga. Celaka betul lah kat LV. Musa LV. Dan lagi satu, saya akan cerita pasal kampung Sungai Baru ni, di mana saya ada video yang saya dapat Rafidah bersama dengan Ratu Badak tu
Diorang pergi dekat pejabat tanah apa semua menyucikan Anwar Musa dengan Syahidan Kasim, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya kata, saya simpati kepada penduduk kampung Sungai Baru yang betul-betul yang duduk sana. Tetapi bukan Rafidah Ibrahim. Rafidah Ibrahim adalah seorang seekor betina yang gilakan publicity dan dia diupah. Itu je cerita dia. Okay? So, saya akan cerita tu nanti akan datang nanti. Okay? Hari ni, kita cerita pasal PAS dengan Bersatu. Kan, saya sokong penuh apa yang PAS buat. Gaduh PAS, lawan PAS, hancurkan Bersatu, putuskan hubungan dengan Bersatu. Okey? Boleh? Itu je. Tak payah buat banyak-banyak. Saya buatlah cukup tu je lah kot. Itu saja setakat ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.